Matematik kertas 1 SPM. Macam mana kita nak jawab soalan 2 ni? 7.2 darab 10 kuasa negatif 5 tambah 4.3 darab 10 kuasa negatif 3. Jadi kat sini kita boleh nampak ianya tak boleh tambah sebab kuasa bahagian belakang ni tak sama. 7.2 tak boleh tambah dengan 4.3 sebab kuasa tak sama. Ni negatif 5, ni negatif 3. Jadi macam mana kita nak tahu jawapannya? So kat sini kita boleh nampak ni 4.3, semuanya 4.3, betul tak? So kita boleh simpulkan yang ni adalah hampir jawapannya, berkemungkinan jawapannya. Tapi kita kena kira juga nak tentukan jawapan sebenar. Jadi macam mana kita nak tentukan? Kita boleh buat dulu 4.3 darab 10 kuasa negatif 3. Ini adalah yang betul. Okay, so kita perlu pergi yang ni pula, 7.2 darab 10 kuasa negatif 5. So 10 kuasa negatif 5 ni kita kena naikkan ianya menjadi negatif 3 sebab yang ni kuasa negatif 3, betul tak? So naikkan sebanyak 1 kali, 2 kali. Okay, so kita boleh simpulkan macam ni. 7.2 ni 2 kali, 1, 2. Okay, titik kat sini, kosong dah kosong. So kita boleh tulis mula 0.072 darab 10 kuasa negatif 3. So kita dah samakan 10 kuasa negatif 3 dan yang ni juga 10 kuasa negatif 3. Dah sama. So kita boleh terus tambah 4.3 tambah 0.072. 4.3 tambah 0.072 sama dengan 4.372 darab 10 kuasa negatif 3. Sebab ni negatif 3 dan yang ni juga negatif 3. Jadi jawapannya adalah B. Jadi inilah cara nak jawabnya. Mudah je kan nak jawab soalan ni?